pagi daripada Maizara. Selamat pagi kepada semua follower kita dekat FB, dekat TikTok, dekat mana-mana yang dapat tengok ni. Jadi hari ni kita nak cakap pasal benda yang special dekat Maizara, iaitu apa? Iaitu satu projek pertama kali yang kita akan buat, iaitu projek Trans-Siberia Experience. Kita ada kata experience dengan Frozen Lake Baikal. So dia ada dua aktiviti yang dikombainkan jadi satu departure. Jadi enjoy, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bekerja untuk semua orang. Jadi hari ni yang kita janjikan adalah kita nak bercerita pasal Maizara punya program, iaitu Trans-Siberia Lake Baikal. Jadi Trans-Siberia Lake Baikal ni sebenarnya kita yang pertama kali kita buat. Tapi sebelum apa-apa pun saya nak ucapkan tahniah dan well done kepada the pioneers of the Lake Baikal Trans-Siberia Frozen Lake Baikal, Trans-Siberia Frozen Lake Baikal dua-dua untuk tahun 2026 ini, iaitu ada seramai kira-kira 14 orang akan join trip ini. Jadi kebanyakannya boleh kata memang pelanggan sedia ada kami, Maizara Travel. 12 orang pelanggan sedia ada Maizara Travel, dan mereka ni semua special, mereka semua orang Melayu, mereka semua orang Islam. Tetapi dalam projek ni ada special, ada 2 orang Chinese Malaysia akan join kita. Tepuk tangan. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Encik Go dan Puan Shirley yang join kita, pertama kali join, dengan mereka diintroducekan oleh satu pelanggan kita juga, Encik Jason. Jadi dalam trip nanti ada 12 orang customer sedia ada Maizara, kemudian 2 orang customer baru daripada untuk kita, dan juga daripada Maizara kami datang dengan 2 orang, saya dengan G akan pergi juga. Jadi kita nak experience macam mana kisah experience naik Trans-Siberia dan juga buat Frozen Lake Baikal. Jadi pada 6 hari bulan Februari ini, iaitu pada hari Jumaat nanti, kita akan berlepas daripada Kuala Lumpur menuju ke transit dulu, pergi ke Bangkok, dan kemudian daripada Bangkok kita akan terus pergi ke Siberia. Agak naik kapal terbang Siberian Airways tau. Okey. Jadi kita ucapkan tahniah kepada mereka, dan kita nak bagi tahu sebenarnya trip Trans-Siberia ni, kita sebut Trans-Siberia juga banyak kali sebab Lake Baikal berada di dalam Trans-Siberia, tapi hanya program pada winter ni special. Sebab apa? Program ini adalah kerana ia hanya specific time, kerana tasik Baikal tu akan jadi beku, membeku. Beku dia sehingga apa? Sehingga kira-kira 2 meter. 2 meter tu tinggi tau. Kata saya ni 1.6, maknanya tinggi pada saya, beku dia tu. Punyalah keras. Dan lagi ada 20% tak beku. Dia ada air ni, 20% sentiasa tak beku. Punyalah dahsyat. Okey. Jadi kita akan share hari ni okey, sebab kita share ni, kita nak introduce program ni sebab kita sebenarnya nak cerita kepada tour macam mana kita datang dengan tour ni, macam mana untuk tahun depan ni. Ada lagi tak tour ni, because macam saya cakap, tour ni sekali je setahun. Kita akan cakap keadaan ais dia macam mana, train journey, the Trans-Siberia punya experience train journey tu macam mana, bandar-bandar Siberia yang akan kita cover nanti apa dia, aktiviti atas air beku dia apa dia. Jadi kalau Baikal tu dalam bucket list anda, pernah dengar, pernah cerita Trans-Siberia Lake Baikal pernah dengar Spring Summer semua, maknanya anda kena dengarkan live kami ni. Okey? Okey. Apa beza? Jadi saya nak cerita, bila kami masuk ni, kita anggap diri kita sebagai yang baru, new entry kepada Lake Baikal, tetapi pada tour program ni. Tetapi as usual Maizara buat, kita biasa kalau buat, ada orang tak berani pasal harga. Ada banyak agensi, bukan orang, ada agensi yang macam very calculative, macam adakah kita, semua agensi lah, bukan ada agensi, semua akan ada, adakah orang nak bayar 18,000 Trans-Siberia. Macam contohnya lap plan kita kan ada 22,000, adakah orang nak bayar? Ada. Tetapi Trans-Siberia ni pula, adakah orang nak pergi ke Trans-Siberia sebab dia tak ada Aurora, tapi ada tak orang nak buat
Trans Siberia Lake Baikal Frozen ni selama 8 malam ada. Ada tak? Jawapannya mestilah ada. Kenapa ada? Sebab dia datang dengan pengalaman bucket list, pengalaman once in a lifetime pengalaman. Sebab bukan senang you dapat pergi nak jelajah, orang kata macam satu planet yang berbeza dengan bila dia beku, dia datang dengan lain macam gambar dia. Jadi selepas kami kaji sedik, sebab dia memang jadi untuk saya, untuk Maizara, kita memang sentiasa cari konten-konten produk yang berbeza-beza dan kita rasa benda tu rare. Ini baru rare betul kan? Dan kita analisa dan kita study, kita tanya ejen kita macam mana nak buat, dan alhamdulillah kita dapat partner yang berpengalaman. Jadi daripada mereka lah di Rusia ni, kita dapat advice tarikh yang betul, aktiviti yang beberapa pilihan aktiviti yang macam mana yang mungkin akan yang apa orang kata bagi pengalaman-pengalaman menarik kepada kita. Jadi dan kita compare apa aktiviti yang di offer dekat Malaysia. Dekat Malaysia ni ada orang offer macam-macam di waktu Trans Siberia. Jadi kita ada tengok beberapa agensi, dan untuk kami tak salah begitu, tetapi untuk kami buat keputusan kita go further lagi. Apa yang go further tu is actually kita tahu pelanggan Maizara banyak yang dah berumur. Sorry, jangan marah, jangan kecil hati. Pelanggan kita dah berumur, yang umur 50, 60, nak masuk 70 lebih pun ada. Tetapi apa mereka nak is actually the experience, the bucket list. So, kalau you buat the normal Lake Baikal Frozen, you pergi ke Lake Baikal. Anybody can go to Lake Baikal. Cuba-cuba jalan atas tasik beku, dah siap. Macam kami pergi Korea, kita pun pergi juga ke Tasik Beku, ke Sungai Beku, dapat juga pengalaman Sungai Beku. Jadi kalau kita pergi ke, kami pergi ke China, bila beku, China kan besar, bila dia beku, tasik dia, laut tak beku, tasik dia pun beku betul. You masih dapat tasik yang beku dekat China. Jadi bila kita pergi ke Lake Baikal, bila Lake Baikal ni beku, untuk saya, dia jadi antara, kalau you betul-betul tak analisa, you akan jadi satu lagi aktiviti tasik beku. Tasik beku ni sebenarnya you boleh dapat. Tetapi apa yang membezakan Maizara adalah kita buat pengalaman menaiki Trans Siberia train tu. Train yang kereta api yang buat kira-kira 6,000 km. 6,000 km. Betul tak? 6,000 km ke 9,000 km? Cuba double check balik yang start the whole journey Trans Siberia ni, tetapi kita akan, saya rasa lebih pada 6,000. Sebab kita punya journey saja 3,260 km. Kita punya journey. Jadi apa yang membezakan adalah apa dia? 9,000, sorry. So 9,000 km. So kita akan buat 1/3 daripada Trans Siberia punya journey, iaitu kita buat experience. Because masa kami buat, kita nak design program ni, kita bertanya daripada orang yang buat, yang beberapa klien kita yang kata kami memang minat. Jadi adakah nak fly saja, which is a bit cheaper, pergi terus ke Lake Baikal yang beku tu? Dan dia kata tak, kita orang mestilah nak buat the end ataupun the start of the Far East Rusia, which is dalam konteks Rusia, dan trip ni adalah Vladivostok. So Vladivostok adalah bandar terbesar di sebelah Eastern Republic Rusia ya. Jadi yang dia ni border dengan apa? Border dengan Jepun dengan China. Jadi kita pergi ke Vladivostok yang suhu dia sebenarnya tidaklah sesejuk Lake Baikal tu, tetapi mereka masih sejuk. Jadi kita dapat experience pergi ke Vladivostok, dan kemudian masa yang sama kita naik kereta api dan kita buat one stop dulu, pergi ke second bandar dalam journey di Far East Siberia, iaitu Khabarovsk. So Khabarovsk ni menjadi bandar kedua dekat dalam trip kita ni. Dan kita sambung lagi trip another 3 hari 2 malam, baru kita sampai ke the major point stopping center of the Lake Baikal, iaitu Irkutsk. Jadi dekat Irkutsk ni kita akan pergi juga ke Okhon Island, iaitu island yang paling besar di dalam Lake Baikal. Lake Baikal ni sangat besar 600, saya rasa
Boleh check tak berapa besar Lake Baikal? 600 ke 6,000 kilometer square. Saya pun terlupa. Sekejap lagi diorang double check. Jadi, so apa yang membezakan MyZara dengan other provider dekat Malaysia? Saya tak tahu kalau ada yang kami tak perasan, tetapi daripada survey kami, sebenarnya kami offer lebih komprehensif punya tour, iaitu kita datang dengan bagi peluang kepada peminat-peminat yang nak cuba menaiki trend kereta api legenda untuk Rusia yang sejauh 9 km ni, iaitu kita bagi you the experience. Kerana itu tajuk kita adalah Trans-Siberia Experience. Jadi kita dapat naik total hari adalah 5 hari 3 malam. Dia sebab dia tak sampai 4 malam, dia 3 malam sebab kita akan sampai pada pukul 2 pagi pada hari kelima tu kita akan sampai. Hari keempat. Jadi total dia 4 hari 3 malam kita akan sampai ke Trans-Siberia. Jadi apa yang kita buat ni, actually these are the thing yang kita rasa akan bagi pengalaman indah. Pengalaman kan tak indah, tak tahulah, tiba macam semua orang pening kepala kan. Tapi this is program yang kita rasa agak rare. Kita akan buat expedition. Kita bukan pergi sightseeing, bukan pergi bergambar-gambar. You buat expedition. Maknanya dalam Trans-Siberia train ni dia ada stop. Ada stop 10 minit, ada stop setengah jam, ada stop 45 minit. Macam tu. Jadi macam mana nak buat? Jadi ada escort akan ikut sepanjang tour kita ni. Jadi apa yang kami nak ceritakan adalah pengalaman sebenar adalah bukan pergi Tasik tu sejuk-sejuk, tetapi sebenarnya adalah menaiki train tu untuk yang berani macam mana. Dan menariknya kita pakai kabin 2 orang sekabin. Biasanya 2 orang, tapi kalau you rasa nak jimat lagi, kita buka untuk 4 orang sekabin. Tapi kita rasa takut kalau berkeluarga mungkin senang, tapi takut orang rasa terlampau sempit kan, 4 orang sekabin. Jadi itu yang kita nak terangkan, bahawanya kita punya route kita adalah KL, Bangkok, Vladivostok, Khabarovsk, Irkutsk, Lake Baikal dan balik-balik ke Bangkok untuk balik-balik ke KL. Jadi that is our movement punya program. Jadi apa benda yang program yang kita akan baca? Bagi saya baca sekejap, nak cakap sekejap. Apakah aktiviti yang akan ada? Jadi aktiviti ni memang buat sekali setahun. Kenapa sekali setahun MyZara? Kena tahu Lake Baikal ni dalam winter, because dia ada dekat Siberia. So Siberia ni memang cepat, dia punya sejuknya cepat. Bulan 10 lagi dah sejuk, bulan 3, bulan 4 masih lagi frozen, lagi masih ais. Tetapi untuk mendapat optimum beku tu, kita kena dengar nasihat ataupun advisory daripada partner kita. Maknanya mereka kata aisnya sudah cukup membeku 1 meter, 2 meter baru boleh datang. Jadi kerana itulah kita pilih tarikh 6 Februari untuk tahun ini untuk pergi ke sana. Jadi kerana itu kita kena ikut, dan juga masa yang sama kita kena tengok. Kan tu orang kata kadang-kadang bila kita pergi Tasik Baikal, kita rasa berasa seperti di satu benua di apa orang kata di dunia berbeza, di planet yang berbeza, kerana biru kat luar, airnya clear. Macam mana air beku boleh nampak? Kerana Tasik Baikal memang antara tasik yang paling clear di dunia. Jadi walaupun dia 1 meter, 2 meter ke dalam, kita boleh nampak bubble-bubble kat dalam tu. Dan paling menarik lagi, pokok, daun-daun boleh hidup, ikan boleh hidup. You all, I terperanjat bila I baca nak study program ni. I baca seriously ada ikan boleh hidup. Ikan tu sebenarnya nampak macam rumput, tapi sebenarnya ikan. Itu adalah. And then kita akan pergi ice bubble, kita akan masuk ke ice cave. Macam tu. So ini bukan trip artificial, ini adalah natural fenomena ice cave, ice bubble, blue cracks dekat dalam tu, dan juga crystal ice, clear ice yang kita akan ada. Sebab itu kita kena follow window yang dibagi oleh Allah lah sebenarnya kan, tetapi di-advisekan oleh partner kita. Jadi these are the time. So kerana itulah untuk tahun depan kita spesifik, because satu pasal kita raya pada 10 hari bulan Mac tahun depan ni, jangka 9 atau 10. That's why kita pergi pada 14, sebab kami kena tengok pattern yang kita boleh lah. Maknanya kita bagi raya dah 5 hari baru kita fly. Jadi that is actually yang saya cakap. Jadi saya dah buat perbandingan tadi. Jadi apa kita nak cakap?
ada agensi, saya nak cerita satu sebab saya nak bezakan macam mana. Macam Maizara, kita fly masuk Vladivostok sebab kita buat Vladivostok tour dulu. Ada agensi yang buat dekat Malaysia, mereka nak buat Lake Baikal saja. Mereka tak jual Trans-Siberia. So tak salah mereka. Tetapi these are the different. Kami masuk untuk Trans-Siberia, agensi masuk untuk Lake Baikal, mereka masuk ke Irkutsk. Kami balik pada Irkutsk pada hari ke-9 dan other agency balik daripada Irkutsk mungkin pada hari ke-6. Jadi itu untuk mereka adalah Baikal punya program. Untuk kami adalah kami sebut Trans-Siberia because kita memang involve kereta api. Kereta api kita 3 malam dan juga expedition, dan juga masa yang sama kita juga bagi kira-kira 1, 2, 3, 4. So kita ada 4 malam di kawasan Trans-Siberia. Okey, di kawasan Lake Baikal. Jadi apa berbeza macam saya sebut tadi, kita punya berbeza adalah macam mana kita approach program kita. Kita datang dengan Vladivostok, kemudian kita akan naik train, kita akan buat Khabarovsk, 1 malam dekat dalam train. Malam pertama tu tapi tak ada full day, kita hanya duduk 12 jam daripada pukul 8 sampai pukul 8, 8 sampai pukul 10, dan kita akan naik balik train ke Khabarovsk. Daripada Khabarovsk kita akan buat pada hari ketiga, kita akan naik train pada pukul 10 sebenarnya, dan malam hari 4 dengan hingga ke-6 kita akan naik train. Ini yang paling agak epic sikit sebab kita perlu 3 hari 2 malam dalam Trans-Siberia. Nama train tu Number 1 Russia. So Number 1 Russia ni Rusia So maknanya ni train paling epic dia lah. Dia akan lalu tempat tu. Jadi kita akan buat train ni. Jadi and then kita akan pergi Trans-Siberia, kita akan buat, kita turun kat Irkutsk dan kita akan buat apa benda program yang you all buat, Maizara. So apa kita buat adalah bila kita sampai nanti dekat Vladivostok, bila kita sampai daripada Bangkok, saya kena cerita hari pertama kita fly daripada KL. Hari pertama habis jalan. Sebab kena tahu Vladivostok ni 3 jam depan Malaysia. Rusia ada 6 waktu berbeza. 6 waktu time different dia dalam satu apa orang kata benua lah. Satu negara ada 6 waktu. Jadi first kita fly daripada KL. Kalau ikut trip yang bulan 6 bulan ni hari Jumaat ni kita fly pukul 12. Kita sampai pukul 2, kita naik balik pukul 8. 8 tu sebenarnya dah belakang 3 jam. Jadi kita akan sampai Vladivostok kira-kira pukul 5.30 pagi. Kemudian kita akan buat lawatan dekat Vladivostok. Kena tahu dekat Vladivostok ni dia paling Far East. So culture dia walaupun dia Russian tapi dia ada orang dia lain sikit. Mereka macam Asian sikit tahu. ASEAN ke ASEAN. Maknanya orang Asia lah. So kulit dia orang macam boleh nampak tekstur macam sama ada Jepun sikit ke, mungkin Korean ke, Cina ke apa ke, tapi mereka macam Mak Saleh juga. Jadi apa kita buat, kita akan buat lawatan. Kena tahu ya, Vladivostok ni antara bandar paling besar, bandar paling glamour sekali dekat Far East. So mereka ni tempat yang terkenal untuk perniagaan dan mereka sebenarnya tak berapa sejuk. So kita akan, dan dekat train station tu memang ada tulis macam tempat bergambar yang tulis 9,000 km ataupun kilometer zero. So mana-mana kita boleh bergambar dekat situ. Train dia ada. Lepas tu ada gambar Ho Chi Minh punya, ada tanda dia pernah datang kat situ. Dia naik 2 kali untuk pergi ke Moskow. So saya tengok benda tu. Jadi kita akan melawat Lighthouse, kita melawat Rusky Island, kita buat aquarium juga. So dekat sana kemudian kita akan melawat, kita akan makan sekali. Trip ni datang dengan makanan lunch dengan breakfast 2 kali. Kemudiannya kita akan naik train bermula pukul 8 malam, kita akan sampai 8 pagi. Kemudian kita akan jalan-jalan dekat Khabarovsk. So Khabarovsk ni adalah salah satu lagi daerah ataupun negeri dekat dalam Rusia yang besar. Mereka ni ada sungai Amur. Popular sungai ni sebab antara sungai yang melalui Siberian. Lepas tu kita akan melawat. Dan dekat sini ada orang Islam. Ramai orang Islam. In fact ada masjid lagi kat sana. So dalam itinerary sebab Maizara company base daripada operation syarikat travel agent Islam Bumi Putra. So kita akan ambil kesempatan untuk buat kunjungan ke masjid.
kat sana, dan mereka pun ada juga gereja-gereja, dan mereka juga ada juga Buddhism dekat sana Dan kita akan tidur satu malam. Lega, dapat katil proper. Malam pertama tidur dalam train, satu kabin 2 orang, kemudian sampai Khawarazm tidur di hotel yang selesa. Jadi kemudiannya bersedia untuk the epic experience, iaitu daripada hari ke-4 hingga hari ke-6 adalah the Rossiya Trans-Siberia punya pengalaman, iaitu saya sebut Rossiya ni sebab saya nak tekankan bahawasanya this is original experience. Ini bukan main-main bergambar-bergambar naik bas punya. Ini memang kita bagi you naik train, iaitu nama train tu Rossiya No. 1, dan 2 hari penuh dalam kereta api ikonik ni. Ini adalah experience. Jangan cakap ini macam bas ke, tak, ini experience. Kenapa kena bagi tahu experience Sebab train ni, first kali train ni kita belajar, dia menjadi ikon untuk Rusia. Jadi bila dia jadi ikon, Rusia dah set up train ni jadi macam hotel bergerak. So, setiap kabin yang kita duduk tu, satu orang ada 4, satu bilik, setiap satu kabin ada 2 set kiri dengan kanan, double decker. So apa kita buat, Maizara buat adalah kita bagi 2 orang per kabin. Maknanya setiap orang dapat, satu dapat left, satu dapat right, satu dapat atas, dua-dua dapat atas bawah, dua-dua dapat atas bawah. Dan mereka datang dengan plug power point, boleh ada elektrik, boleh charge, tempat makan yang proper. Dia bagi kita towel. Nah, kalau kita 2 orang, kita dapat 2 towel, tapi bukan towel besar, towel yang face towel. Dan dia bagi kita apa lagi? Dia bagi kita lunch ada termasuk dalam ni. Kemudian apa mereka bagi lagi? Dan setiap coach tu maknanya dia boleh majoritinya dia ada 1 atau 2 first class. Tapi kami tak ambil first class sebab apa? First class Trans-Siberia ni ada yang saya baca review atau daripada ejen kita, sebab kita ada ejen dekat sana. Mereka bagi tahu kita, mereka kata takut orang tak suka sebab dia tak berapa fair. Apa dia tak berapa fair? Sebab option dia atas dengan bawah. So kalau kita jenis yang pening, takkanlah 3 hari nak duduk atas saja, orang duduk bawah tu yang seronok kaki kat tu, kita pula duduk pening kan. Jadi kerana itulah kita ambil kabin yang untuk berempat, kita jadikan 2. Jadi selesa, boleh tak barang kat atas, tak barang kat bawah kan. Jadi that is actually the experience yang ada. Berbalik cerita pasal coach dia, mereka ni sebab mereka treat dia, sebab is an experience punya perjalanan. Jadi mereka ada vending machine kat dalam train tau. You boleh, kalau kau memang betul-betul tak nak beli air ke, tak nak bawa makanan ke, kau tak nak bawa kopok ke, kau masukkan je lah duit, kau pergi beli. Masukkan duit rubel dia duit rubel masuk, dan kau belilah dekat situ. Kalau tak boleh beli kat situ, sebab kalau kau contohnya dia pakai kad, kita boleh minta dekat setiap dia punya coach ada officer yang bertugas. Officer tu bukan duduk baring dia, officer tu adalah yang datang. Kita bawa makanan, nak panaskan, dia ada microwave. Kita nak minta buat order kopi, dia ada. Nak order air teh, dia ada. Kalau kau memang tak nak buat, pemalas sangat nak buat air, kau order je semua. Bawa lah duit sebekas, order semua. Jadi itu adalah dia. Maknanya setiap coach akan ada 1 pegawai yang jaga that coach. So pegawai itu datang dengan medical punya emergency, datang dengan bantuan semasa, dan mereka juga datang dengan untuk kita panaskan makanan, order makanan, semua ada. Dan mereka juga ada kafe, restoran yang kita boleh duduk. Dan menariknya setiap satu hari ada beberapa kali, banyak kali mereka akan stop di bandar-bandar ataupun di kampung-kampung yang akan stop. Yang kami tahu ada yang 10 minit, ada yang 20 minit, ada yang sampai 45 minit. Jadi kita boleh keluar regangan tangan dekat situ. Yalah, experience juga kan, exercise juga. Jadi kita dapat buat macam tu. Jadi pada hari ke-6, so kita akan sampai, dan kita akan sampai dekat, bila kita sampai ke Irkutsk, apa yang kita buat adalah kita akan dapat experience. Saya sebenarnya teruja adalah nak naik hovercraft di ais beku. Laju kan. Pernah nampak lah hovercraft, tapi tak boleh imagine macam mana. So this is one step further. Dia bagi hovercraft Circumbaikal Railway. So dia akan buat railway yang laluan dia
untuk lalu kat dalam Tasik Baikal tu. So kita buat experience. Dan juga yang menarik hati saya untuk aktiviti Trans Siberia Lake Baikal ni adalah saya dapat peluang kita bawa pelanggan customer kita untuk tengok Baikal Museum. Sebab apa Baikal Museum ni special untuk saya adalah, satu, bila kita suka benda-benda yang special macam rare ni, you mesti ambil peluang untuk pergi tengok information center dia. So dalam kes ni adalah museum. Museum ni ceritakan macam mana kehidupan dekat kawasan Irkutsk, kawasan Baikal daripada sepanjang 4 musim. Macam mana keadaan Tasik Baikal punya sejarah. Bagaimanakah ikan-ikan ataupun benda-benda yang hidup di dalam Tasik Baikal. Bagaimanakah haiwan di dalam kawasan kawasan teritori Siberia ni kan, sama ada dengan dia punya huskiesnya lah, dia punya harimau ni ke apa benda ke, dan kita nak tengok, dan kita nak tengok macam mana manusia hidup dekat sana. Jadi these are the thing that actually buat kami teruja. Kita nak bagi experience kepada semua. Dan kita juga ada, kalau yang pernah pergi dengan Maizara, pernah ada ke Lapland, anda mungkin mungkin semua orang akan buat dog sled, anjing huskies kan. So dalam trip Trans Siberia ini, Lake Baikal, kita akan buat satu experience dog sled untuk semua. Kita bagi semua orang, kalau nak buat, semua orang boleh buat, iaitu selama kira-kira tak jauh sangat, 1.3 km. So kita dapat tengok the Huskies of Siberians akan buat experience. So kita akan buat benda tu. Jadi pada hari seterusnya kita akan buat Okhon Island. Okhon Island ni adalah island yang terbesar sekali dekat Tasik Baikal. Jadi dekat sini kita akan pindah satu malam. Maknanya kita akan tidur 2 malam dekat di Irkutsk, tapi kemudian kita akan pindah untuk 1 malam di Okhon Island. Kat situ yang di mana kita akan naik Krekol tu, yang jeep Rusia yang besar, tayar besar tu, kita akan naik dalam tu, jeep tentera dia. Kemudian kita akan buat the crystal ice, kita akan buat blue cracks, kita akan tengok yang ais beku tu, biru. Kemudian kita akan masuk dalam the ice cave. Wow, saya dah tak sabar nak kena bawa baju merah tau. Dan kemudian kita akan pergi the Oval Island. Jadi this adalah antara aktiviti yang orang kata the highlights of the frozen lake. Maknanya selain daripada kereta api, ini satu lagi highlight dia, iaitu pergi ke tasik yang beku. Jadi ini adalah program yang kita buat. Ini adalah part yang paling rare dalam aktiviti untuk Trans-Siberian Frozen Lake Baikal ni. Jadi kemudian ni apa lagi yang kita ada? Jadi itu antara dia. Dan kemudiannya Besoknya kita akan buat lawatan ke Irkutsk, bandar-bandar dia, untuk membeli belah ke, beli souvenirs ke. Ada customer saya yang akan pergi ni, saya cakap nak beli tanduk rusa. Ada kata nak beli pisau lapar daging. Dan kami pun hantar email. Lepas tu dia kata, oh pisau lapar daging banyak. Ada banyak-banyak pergi cek pisau. Tetapi dekat Rusia mereka tak benarkan bawa keluar tanduk rusa. Kena minta approval daripada pihak berwajib. Tapi pihak berwajib tu ada dekat Moskow. Jadi macam agak susah lah. Jadi partner saya kata kita lupakan lah antler tu, kita lupakan. Jadi kita akan buat benda ni. These are activity yang saya rasa menarik sangat untuk kita ketengahkan dengan kita tidur 3 malam di Tasik Baikal. Di kawasan Tasik Baikal ni macam kita kata tadi besar. Berapa tak besar Tasik Baikal? 31,000 apa? Kilometer. 31,640 kilometer. Wow, besar. 600 kilometer. Boleh compare kan tak? Tolong cek apa saiz dia, sebesar negara apa? Adakah dia sebesar negara apa? What size is Lake Baikal? Wah, lupa lah buat homework. Just nak cakap masa live. Jadi ini adalah pengalaman yang saya Maizara nak introduce. So kami rasa very very proud dan very excited untuk bawa first group. Dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada first group yang orang kata volunteer. Sebenarnya ini adalah kami panggil, masa kami iklankan projek ni, kami panggil adalah
kita approach kawan-kawan, kita anggap sebagai kawan mereka, adalah kita approach sebagai siapa nak join kita punya pioneer group. Pioneer group adalah group pertama. Group ni nak testing. Group Reiki lah sebenarnya, tapi tak boleh sebab Reiki, sebab mereka ni bayar kan. Reiki tu kita, jadi mereka dianggap sebagai pioneer group. Hanya mereka kena bayar kos lah. Kami minta mereka bayar kos dan mereka akan pergi. Jadi apa yang termasuk dalam package Trans Siberia Maizara bila kita jual adalah kita termasukkan sekali package tiket kapal terbang pergi balik daripada Kuala Lumpur. Tiket kapal terbang pergi balik dengan beg bagasi antara 23 kilo untuk international daripada ke Rusia dan daripada Malaysia juga kita bagi. Kalau naik mas kita dapat, kalau grup dapat 30, kalau grup biasa, kalau beli individual dapat 20 kilo, kalau naik Asia 20 kilo jugalah. Kemudian kita bagi one of the highlights dia adalah the trains, the kereta api. Kita naikkan anda kereta api itu selama 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam kereta api Trans Siberia Train. Kita akan naik 2 kereta api berbeza. Pertama adalah Vladivostok pergi Khabarovsk selama 12 jam. Kemudiannya tidur 1 malam Khabarovsk. Kemudian kita akan naiklah 3 hari 2 malam ke Irkutsk, iaitu major capital town of the Lake Baikal. Kemudian ni hotel, kita ada hotel dalam trip ni, ada Khabarovsk dan kita ada di Irkutsk. Kemudiannya kita bagi half board makan. Half board makan kita bagi breakfast dengan lunch. Saya dah tengok menunya. Menunya kebanyakannya ikan macam-macam ikan. Sebab kalau sayur saya ingat tak jalan orang Malaysia, lebih baik kita bagi ikan. Ikan daripada Tasik Baikal. Ikan daripada Pasifik, iaitu daripada Vladivostok. Tapi ada juga halal waktu dekat Vladivostok, halal. Khabarovsk juga halal. Tapi dalam train kita bagi seafood, dengan ada tempat yang memang betul-betul tak boleh seafood, kita bagi betul-betul vegetarian, tapi mungkin sekali saja. Hanya di dalam train saja 2 kali pagi tidak ada breakfast, sebab train tu kan saya kata ada vending machine kan, so dia tak bagi. Tetapi lunch kita bagi, maknanya kita tak bagi breakfast, lunch kita sediakan. Kan tahu dah ramai orang nak buat macam-macam menu kan, tak habis pula menu. Dan juga kita bagi pengalaman hovercraft. So ada hovercraft, dan kita bagi juga naik trackle jeep, dan kita juga bagi dog sled. Jadi 3 aktiviti yang a bit bukan fizikal tapi aktif punya aktiviti ada dalam ni. Naik hovercraft, buat jeep trackle, dan masa yang sama kita buat dog sled di sana. Dan juga kita bawa tour manager daripada Maizara. Maknanya dalam trip untuk kali ni saya akan pergi, G pun akan pergi untuk experience sendiri. Jadi dan apa yang kami nak cerita sekarang, ini adalah full expedition. Maknanya bukan you pergi sendiri, tak ada tour manager, buat main bantai je. So maknanya kita dah tulis program ni supaya tak jadi isu dekat sana. Maknanya satu tour manager pergi, tour escort pun ada dekat sana. Jadi program dia telah kita masa kami last week, kita siap ada Zoom meeting, Google meeting dengan grup-grup yang nak pergi tu. Mereka ada Q&A macam mana, apa persiapan, kena ada baju apa, kasut macam mana, apa benda semua kan. Jadi kita dah explain dekat mereka makanan macam mana, apa persiapan dalam train, pakaian, semua kita dah cakap. Jadi so kita dah cerita pasal itinerary. Jadi apa yang kami nak cerita sekarang adalah tour ini bukan sekali saja kita akan buat. Betul untuk tahun ni sekali, tetapi tour ini akan datang lagi pada tahun depan. Tour ni akan datang lagi pada tahun depan, iaitu pada 14 Mac. 14 Mac adalah secara generalnya adalah hari kelima raya. Hari kelima nak jalan? Yes, hari kelima. Kenapa? Sebab takkan nak pergi hari raya kan. So kami bagi 5 hari tuan-puan beraya, dan kemudian jom kita pergi ke Lake Baikal. Bila balik masih lagi dalam bulan Syawal, boleh sambung raya lagi. Kenapa kita kena fix time ni? Because ini adalah time yang masih lagi Lake Baikal tu masih beku. Macam kita cakap, kita kena specific time. So Tasik Baikal masih beku, jadi kita kena pergi waktu tarikh spesifik yang dibagi oleh agensi kita. Jadi so apa yang kita buat sekarang adalah kita bagi harga
Harga adalah 18,990. Mak Datuk mahalnya. Expedition kan. Expedition mestilah datang dengan harga yang betul-betul lah. Bukan macam kita pergi saja rombongan bas biasa-biasa kan. Jadi ini adalah expedition datang dengan macam-macam. Flightnya datang pergi ke tempat yang tak tahu kat mana, macam pergi ke satu orang kata planet berbeza-beza. Jadi kena naik 2 kali flight daripada KL. Kemudiannya balik lagi pakai 2 flight lagi. Kemudiannya datang naik train. Trans Siberia train bukan murah ya. Tak murah pun Trans Siberia. Nak kita bagi kabin berdua saja per kabin. Jadi harga yang 4 tu dah jadi 2. Kita tak bagi pun third class kepada anda. Third class yang tidur yang acah-acah pakai langsir. Kita tak nak nanti pening semua orang satu kepala kan. Jadi kita bagi dan kita bagi tidur untuk kabin berdua, dan kita bagi makan half board, breakfast dengan lunch. Macam tu. Jadi kita bagi 18,990, tetapi untuk yang daftar awal untuk tarikh tahun depan kita offer 17 berapa? 17,960. Kau murah 1,030 ringgit. Bukan 1,000 lagi dah, 1,030 ringgit daripada tu. Ini adalah untuk tahun hadapan, sehingga 1,030 ringgit untuk peserta terawal yang kita akan bagi. Ni harga early bird semua yang ada ya. Jadi okey, cerita ni dengar beku sejuk tak beku ni berapa temperature. So kena tahu temperature bila orang kata tasik beku ni. Macam saya pernah pergi ke Korea itu, kita pergi tasik beku tu, sungai beku tu. Beku betul-betul tapi ada orang memancing. Tapi kalau dia boleh memancing biasa tu, makna tasik sungai tu tak berapa beku. Bekunya mungkin lah tak tahu berapa sentimeter ke berapa meter, tapi mereka boleh memancing. Tapi Tasik Baikal ni susah nak mancing sebab tinggi dia sedalam 1 hingga 2 meter. Kau agak panjang pancingnya kan. Kalau buat optional memang ada, dia buat aktiviti mancing. Kalau nak nanti customer kami kena bagi tahu. Jadi apa yang kita buat is actually kita untuk sesiapa yang sesuai untuk yang ini adalah dia mesti kadang-kadang kita galakkan couple. Kalau you couple senang nak bagi bilik. Dalam trip kita ada 2 couple yang join. Lain semua ladies. 2 couple yang join kita. Lepas tu solo adventurous. Siapa-siapa traveller yang rasa nak adventure dia kena join. Acah-acah diva tak dibenarkan join. Acah-acah nak bagi pressure kepada kami, jangan join. Terus kata jangan, stop, jangan cuba. Dan small group of friends. Friends, contohnya friend nak bajet-bajet. Friends nak bajet-bajet, ambil lampat. Definitely you akan dapat diskaun RM1,000 apabila you combine. Dan juga orang yang ada letak suka mencari-cari trip yang bucket list. Apa benda bucket list pun nak pergi. Apa benda dengar bucket list pun nak pergi sebab susah pergi kan. Jadi you tak boleh pergi sendiri, susah. So these are the participants yang kita memang cari. Orang yang memang nak buat bucket list dia. Adakah perlu aktif? Adakah orang tu mesti sihat walafiat? Adakah orang tu mesti fit? Tak perlu. Hanya kita nak orang yang bersedia untuk pengalaman yang rare, untuk sedikit adventure. Yang stylish, terlampau diva Mak Datin kami tak benarkan. Tak boleh. Dia mesti datang dengan come on, you nak pergi Trans Siberia, Lake Baikal frozen kan. So janganlah nak mendiva dekat sana. So kita tak benarkan. Jadi kenapa kena book sekarang? Sebab satu, kami buka satu date saja. Dan sebab apa? Sebab Baikal ni memang ikut weather. Jadi bila dia ikut weather, kita buka specific date. So habis date tu kalau penuh, kita dah tak ada lagi buka date sebab tak ada masa. Kemudian hotel dekat Lake Baikal ni sikit. Lake Baikal ni sebenarnya dekat Irkutsk tu dengan dekat Oklahoma tu, bandar town tu macam kampung kecil. Jadi kalau you lambat booking, tak ada the good hotels. So insya-Allah apa yang Maizara buat, kami dah tahu kami akan buat ni pada bulan 10. Bulan 10, 11, 12, 1, 2. Bulan 10 kita semua dah start beli semua benda. Bulan 9 kita dah tahu berapa orang nak pergi bulan 9 lepas. Jadi kami dah dapat ambil hotel. Jadi hotel alhamdulillah elok. Dalam hotel siap ada elok. Ada kettle, ada apa orang kata baju sejuknya, seliparnya, kopi tehnya semua ada, restorannya ada, kafe-kafe semua ada. Jadi ini sebab kita very plan punya program. Dan juga window musim beku ni memang kecil
Jadi musim sejuk panjang, tapi untuk dapat musim beku tu nak dapat 1 meter 2 meter tu pendek. Dan kerana itulah kita hanya buat satu saja kali dipaca setahun. Setahun sekali saja dipaca. Jadi hampir dah 40 minit saya cakap. Jadi kalau anda serius nak cari program-program bucket list, program-program yang istimewa, program yang rare sikit, ada sikit dia berikan rezeki duit yang ada extra sikit, jom join Tasik Baikal 2027 kami, di mana kami akan buat kita boleh buka installment ni. Kita tahu program yang 18,000 19,000 ni mahal. So apa kita boleh buat? Kita akan boleh buat sebab payment sebanyak 6 kali. 6 kali tu maknanya kita splitkan kepada 2 bulan. Maknanya setiap bulan mungkin you bayar 3,000. So dia ada staggered payment. Macam tu. So memang ada. Jadi kalau anda serius nak pergi Tasik Baikal, anda boleh dapatkan itinerary. Kami rasa tim saya dah letak ya. Dah letak dekat dalam komen kita. Boleh tengok itinerary, dah boleh bandingkan juga itinerary kita dengan orang lain. Jadi macam kami cakap, Rusia untuk Maizara bukan itinerary baru. Kita dah establish Rusia. Rusia kita yang the 3 capital, Moscow, St. Petersburg dengan Kazan, kita dah lama terjadi. Tahun 2025 alhamdulillah kita bawa 8 kali grup ke sana, dan tahun ni pun insya-Allah kita plan nak bawa lebih daripada 8 kali grup. Jadi apa yang ada termasuk dalam apa-apa yang dalam program itu. Jadi saya ucapkan terima kasih yang join tour ini. Ingat ya, dia Trans Siberia Lake Baikal ni bukan itinerary biasa. Dia datang pada musim yang spesifik. Dan mengapa Trans Siberia ini kami galakkan kepada pelanggan Maizara yang biasanya sama ada you sihat atau tak sihat, ataupun you muda sangat dan you tak apa, because you boleh buat sendiri. Tetapi untuk pelanggan kita yang mungkin warga emas, umur 50 ke atas, yang tak boleh duduk seminggu dalam kereta api, yang kalau duduk dalam kereta api, why actually kita buat kereta api laju ni tapi kita tak singgah the town. So kami bagi anda peluang untuk experience the bandar-bandar yang melalui Siberia, melalui pengalaman menaiki the kereta api Rusia, number 1 Rusia. Sebab apa tahu? Sebab kita buat sebanyak 3,200 km daripada the far east of the Baikal, the Siberian sampai ke tengah-tengah the Lake Baikal, the Baikal. Jadi at least Siberia kita dah cover one part. Jadi part yang lain tu alhamdulillah banyak customer kita yang dah buat. Dalam trip ni ada customer kita yang ramai dah buat the other tour of Maizara punya, iaitu train dari program daripada St. Petersburg, Kazan dan Moscow. Jadi maknanya kita sekarang dah buat daripada north ke bawah, north ke south, dan kemudian kita buat east ke central. Hanya kita tak buat satu lagi yang cover loop Yekaterinburg saja kita tak buat. Jadi insya-Allah kalau ada rezeki, ada apa-apa, nanti kami ada plan nak buat, kami akan buat. Tetapi at this moment, this is the tour untuk yang mencari bucket list untuk 2027 nanti. Jadi saya ucapkan terima kasih semua yang join. Jangan lupa trip ini adalah harga early bird adalah 17,960. Daftar sekarang. Depositnya untuk kita sekarang hanyalah RM1,000 sahaja. Dan follow kita punya pergerakan live daripada pada hari Jumaat ini. Kami insya-Allah depart daripada Kuala Lumpur pada pukul 12 tengah hari. Tetapi kena tahu Rusia sekarang internet agak sukar dapat, coveragenya agak limited, especially bila you pergi masuk ke Siberia. Jadi kalau kami tak update status, kami tak share content pada beberapa hari sepanjang berada tu, kami insya-Allah akan buat pada bila kita dapat coverage. Maknanya kita dapat di coverage di dalam di balik Malaysia ataupun di mana-mana dapat coverage. Jadi saya ucapkan terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam konten lain. Kalau ada sesiapa nak tahu konten apa-apa yang minta kami buat live, kami akan buat live untuk konten-konten yang lain pula. Jadi terima kasih semua. Have a good week.